Selagi sales korang belum 100,000, korang kena buat dua benda ni je. Jangan buat benda lain. Nombor satu adalah leading product. Basically, dalam banyak-banyak produk korang, korang kena pilih satu untuk orang kenal korang. Contoh, korang ada 3 produk. 1, 2, 3. Daripada 3 produk ni, jangan jual semua. Jangan fokus jual semua. Tapi pilih salah satu. Contoh, pilih satu. Pilih satu untuk apa? Untuk kita promote. So, nombor 2, apa yang korang kena buat? Korang kena pastikan korang dapat reach orang tinggi gila-gila punya dengan produk yang ni. So, daripada produk ni korang kena tahulah mesej apa nak disampaikan, siapa orangnya, kena tahu. Dekat sini dia akan terbagi kepada 2. Effort yang kita selalu bagikan lah. Nombor 1 adalah organik. Macam mana nak naikkan reach secara organik? Sebab tu ada orang fikir macam mana nak video FYP, nak video viral, kan? So, ini semua effort secara organik. Kalau tuan-puan nak belajar bisnes ataupun marketing lebih detail dengan saya, klik link di bio. Tapi dalam masa yang sama, perlu ada effort secara paid ads juga. Sebab apa? Sebab organik ni, korang boleh reach ramai orang. Korang boleh reach 1 million. Tapi korang tak boleh control siapa orang yang tengok. Tapi dekat paid ads, korang boleh tentukan siapa, di mana, dan kalau nak letak interest pun ada. Daripada paid ads, korang boleh tentukan siapa sebenarnya orang yang akan nampak korang punya iklan. Dan kalau korang buat dua perkara ni dengan betul, basically korang boleh reach 100,000.